ketika lampu padam dalam rumah tu, Sayyidatuna Syifa keluar daripada rumah tu nak pergi cari api, nak pergi cari lilin. Dia keluar daripada situ, terkejut dia. Kenapa? Ni langit yang sama kita duk ada sekarang ni, bulan keluar daripada orbit dia semata-mata untuk melihat Nabi Muhammad SAW lahir. Terkejut dia. Dia kata apa? Bulan nak timpa aku. Bayangkan besar mana bulan. Kalau hang rasa bulan nak timpa hang, mana besar ni. Bulan keluar daripada orbit dia semata-mata untuk nak jenguk siapa dia, baby yang lahir dalam rumah situ. Dia terkejut tu, tak jadi dia nak pergi cari lilin. Tiba-tiba waktu itulah Nabi kita lahir. Pagi yang hening tu Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam. Dia patutnya momen-momen macam ni kena baca tu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Itu dibacalah, baca adalah hati masing-masing lah. Lepas tu kita baca tala'al badru alaina. Bila Nabi keluar, apa kata mak Nabi? Nabi kata qala ummi. Dalam hadis Nabi kata, mak aku berkata kepada aku. Apa dia mak Nabi kata? Mak Nabi kata, ketika kamu lahir daripada aku, keluar bersama dengan kamu itu cahaya. Bayangkan daripada rumah ni. Okey. Daripada rumah ni terpancar cahaya sampai ke Syam. Bayangkan rumah tu keluar cahaya. Bayangkan macam orang menyala apa? Lampu spotlight dalam rumah. Pum, keluar begitu. Lampu tu terang dalam rumah tu, keluar. Mak Nabi cerita. Sebab mak Nabi hebat dalam hadis. Nabi kata qala ummi. Mak aku cerita kat aku. Keluar daripada rumah ni. Cahaya menyala sampai ke Syam. Okey. Di mana sahaja cahaya tu lintah. Contoh, nak sampai ke Syam dia lintah Iraq. Apa berlaku di sana? Orang Majusi punya api terpadam. Api Majusi. Api Majusi yang dijadikan berhala, disembah raja dan rakyat jelata, lalu terpadamlah dengan tiba-tiba. Selepas 1000 tahun ia menyala. 1000 tahun dah tak pernah padam. Cahaya Nabi itu lintah saja Iraq, terpadam api dia. Terkejut mereka, menangis pendeta dia. Cahaya tu kan dia kena terus, dia tak berhenti selagi dia tak sampai kepada benda yang halang dia. Dia berhenti di mana? Di dinding-dinding istana Kisra. Dia berhenti. Setiap cahaya tu yang langgar, apa berlaku? Meretak istana Raja Kisra. Terkejut dia tengok kolom-kolom dan pilar-pilar yang besar tu jatuh, gedebum. Terkejut dia. Pasal apa? Dia tanya pendeta dia semua menjerit. Pendeta menjerit. Pasal apa? Nabi yang dia tak mau lahir sudah pun lahir. 12 Rabiul Awal. Siapa lagi yang menangis? Iblis. Dulu langit ni ada laluan dia. Iblis boleh masuk dalam laluan-laluan tu untuk mencuri ilmu-ilmu dan rahsia-rahsia langit. Allah izinkan dia. Tiba-tiba satu ketika mereka nak pergi tu, mereka dilempak dan direjam. Kan dalam surah Al-Mulk kan, rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Betul? Dia kena lempak dengan api, apa bola-bola api tu. Terkejut depa. Pasal apa ni? Maka berkatalah di antara iblis dengan setan tu, dia berkata, "Pi cari apa yang telah berlaku." Depa pi pusing. Tiba-tiba sampai di bumi ni, barulah depa tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Apa berlaku? Pakak menangis semua iblis-iblis, setan-setan. Bila lahir sahaja, masuk saja pagi tu, Suwaibah lari daripada situ, lari mai rumah Abu Lahab tuan dia. Mai rumah Abu Lahab, dia kata, Abu Lahab, kamu sudah dapat anak saudara. Telah lahirnya Abdullah dan Aminah punya anak. Abu Lahab ni punyalah macam excited. Suwaibah, kamu telah menyampaikan aku berita gembira pagi ini, maka aku memerdekakan kamu.
terus daripada mulut dia keluar, aku merdekakan kamu, kamu pergilah susu Muhammad. Maka Suwaibah pun patah balik dengan berlenang air mata. Betul apa? Dah tak jadi hamba dah. Nampak tak? Orang yang sambut Nabi lahir secara fizikal, yang hamba dibebaskan. Ummu Aiman sambut Nabi lahir, apa Nabi kata? Siapa nak tengok wanita syurga yang berjalan, pandanglah Ummu Aiman. Ya salam. Semua orang yang sambut Nabi lahir ni luar biasa. Luar biasa. Allah bagi. Kemudian apa berlaku? Lepas tu, bila dia kata, dia pun pilah ambil Nabi Muhammad, dia susu. Sedang-sedang dia susu, maka cahaya kuih cerah, Abdul Muttalib pun sampai. Abdul Muttalib kan kawasan sini. Kita duduk ni kawasan kampung Abdul Muttalib ni. Ni semua kita duduk ni kawasan dia lah ni. Keluarga Nabi semua ni. Abdul Muttalib ambil Nabi, dia bungkus dengan rida dia. Dia bungkus Nabi dengan rida dia, dibawa daripada sana, berjalan masuk ke pintu Babu Syaibah sana, terus pergi ke Kaabah, tawaf. Semua, tu, tengok Nabi daripada awal lagi sudah dimuliakan. Ni, orang-orang kampung keluarga Nabi ni yang ada ramai-ramai sini, semua berarak jalan dengan Abdul Muttalib. Sebab apa? Nak announce nama tak announce lagi. Nama tak announce lagi. Jalan semua sampai sana. Bila dah sampai depan Kaabah, dah tawaf bawa Nabi, bawa masuk pula dalam Kaabah. Nabi baby tu, Tok Wan Nabi bawa masuk dalam Kaabah. Naik tangga, masuk dalam Kaabah, bawa sambil baca qasidah. Tok Wan Nabi baca qasidah yang kita nama tu, qasidah Adnani tu. Alhamdulillahillazi a'tani. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan aku anak ni. Hadza ghulamat tayyiba ardani. Anak yang sejak daripada lahir dah lain daripada orang lain. Qad sada fil mahdi 'alal ghilmani. Dalam buayan pun beza daripada budak-budak lain. U'izuhu bil baiti zil arkani. Aku minta kamu wahai Tuhan Kaabah ni, tolong jaga cucu aku elok-elok. Sebab itu yang saya cerita dulu, masa kemarau, Tok Wan Nabi panggil Muhammad, sini. Masa tu umur 8 tahun. Angkat Nabi Muhammad, letak dekat Kaabah. Muhammad dongak kepala. Nabi dongak, penuh awan hitam atas ni. Hujan turun. Ni langit yang sama ni. Ni langit yang sama kita duduk ni. Okey, sambung. Lepas tu, lepas umur Nabi dah bawa situ, dah tawaf, dah panggil dah. Orang semua tanya, ya Abdul Muttalib, tu tempat yang kita duk tawaf tu kan, yang tuan-tuan duk tengok pintu Kaabah tu kan, situ tangga tu. Dia khabar, Tok Nabi duduk atas tangga tu depan pintu Kaabah tu, yang terkeluar petak gitu kan, yang orang boleh pegang gitu kan. Tok Nabi berdiri situ, dia tengok semua orang tanya, ya Abdul Muttalib, apa nama anak kamu ni? Apa nama anak kamu? Dia tengok Nabi, dia kata, aku namakannya Muhammad. Macam mana Tok Wan Nabi boleh dapat ilham? Tok Nabi, mak Nabi, tiap-tiap malam sebelum Nabi lahir akan mimpi jumpa dengan para Nabi-Nabi. Semua bagi tahu kata, kamu mengandung anak yang baik, zuriat kamu baik, namakan dia dengan nama Ahmad atau Muhammad. Memang itu dah duk main dah. Mak Nabi jumpa semua, daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua jumpa dalam mimpi. Sebab mereka hadir kan. Surah Ali Imran ayat 81. Wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada semua nabi. Maknanya nabi-nabi tak akan jadi nabi melainkan semua kena berjanji dulu bahawa mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tu legend level nabi tu. Mana nabi lain punya syahadah pun tak akan laku kalau tak bersemi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tok Wan Nabi kata apa? Aku menamakannya Muhammad. Jadi orang kampung tak pernah dengar. Dia berkata, ya Abdul Muttalib, nama Muhammad ni kenapa? Tok Wan Nabi jawab clear je. Kerana aku hendak namanya disanjung di sepanjang zaman. Hari ini bumi seolah-olah bernafas dengan nama Nabi Muhammad. Sebab apa? Tidak ada satu putaran pun bumi yang sunyi daripada menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam azan setiap tempat. Kita maghrib dekat sini tadi, pusing sikit, tempat lain pula, Morocco pula, sat lagi no pula, semua akan sebut nama Muhammad.